Boleh lah pagi-pagi. Bakar pasal motor mah. Beres. Hello gang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Part lepas, kita semua dah lenceng weh. Hujan tak bagi jalan langsung sepanjang jalan. Tapi hari ni lain sikit. Misi kita mendaki ke Cameron, cari udara sejuk. Saja nak feeling minum teh sambil layang view ke atas ni. Let's go. Pagi ni, kita plan sarapan kat Abang Strawberry dulu geng. Spot legend kalau datang Cameron ni. Layan udara sejuk sambil pegang nasi lemak. Baru ngam sambung ride lepas ni. Dobi kering perut kenyang, kita terus gerak. Walau opi rice motor dah terpacak. Rancangan rari jempak, meeting malam tadi. Yo, tabel pagi, masa untuk tawar. Pecah kabus ringlet, laluan mencabar. Puncak Cameron view kebun teh gempa. Sarapan Abang Strawberry, vibe dah kembali. Squad takkan berpecah, kita ride lagi. Squad TV5, kami takkan jemur. Reda hujan, banjir berkelar. Serara tapak, panas penyelamat. Ini reunion, squad kita takkan tamat. Yeah, yeah. Laluan turun simpang Pulai, panjang dan laju. Dari sejuk ke pantai, Teluk Batik menanti kita. Check-in terus on, pasang grill, bakar arang. Malam ini BBQ, gelak ketawa sampai pagi. Yeah, yeah. Grup foto di pantai, memori takkan hilang. Janji reunion, ride lagi takkan bimbang. Squad 35 terbaik. Squad TV5, kami takkan telah. Mereda hujan, banjir berkelah. Saudara tapak, panas penyelamat. Ini reunion, squad kita takkan tamat. Yeah, yeah. Aish, penuh. Belakang penuh belakang. Ya apa tadi? Aku TO. Tengok panas. Ha. Kopi panas, kopi panas. Kopi panas atau kopi O? Kopi panas. Gula duduk dalam ni. Ya, aku nak keluar. Macam ni ada. Tidur tekan balik. Ya apa? Teo di sini. Aku betul. Sebelah. Sebelah. Okey, sebelah TO kopi panas. Teo apa? Ni. Sebelah ni. Ni ayat tu dua. Lagi. Milk tea panas. Cuba rasa. Rasa je. Ada orang naik dulu tu. Kami order awal. Goreng RM1. Nak tengok. Strawberry. Yang lain semua ada betul. Orang terbaik tunjuk. Yang sana boleh. Okey lagi. Nasi lemak abang. Okey, makan sudah kenyang, perut sudah kenyang. Jangan tunggu jap. Perat. Abang.
Koko. Dia turun ke ni. Kalau naik balik turun ke bawah. Naik balik. Lepas perut benda kenyang, kami pun gerak ke Kifam. Saja singgah cari buah tangan sikit untuk anak bini. Ambil hati katanya. Harapnya dengan buah tangan ni, next ride nanti senanglah sikit nak dapat kelulusan. Betul tak? Woi, berkabul lawa elok ah. Dah tak boleh ah. Dia dah buat patok depan. Hantu tu keluar tu. Beli, siapa nak beli? Masuk dalam sikit. Woi, baik. Motor sampai dia. Pukul 11. Dah tunggu ni, parking dia ni. Pegang. Dah macam dah. Oh. Dah beli. Nak pakai sebuah seteng dia aku bikin. Oh. Dia malu. Dia kata harap tu lah ambil gambar aku kata. Dia tak boleh makan lah. Kita dapat viewer. Oh, dia belah komik gambar besar tapi dia ni. Dia white. Okay, mana aku tahu aku duduk ajar-ajar ni. Oh ni paling ni. Macam tu juga sah. Bulan 12 ni sejuk kan? Betul lah tu. Musim sejuk. Tengok. Uish, berkabus. Elok ah. Dah beli ah? Elok ni, elok. Dah beli ah? Elok. Dia siap bagi free, bagi makan. Bagi makan. Lepas tu bawa balik koma. Terima kasih. Macam orang dia. Tak beli ah? Dah. Hasil tangkapan. Ini hasil tangkapan saya. Okey. Itu je. Itu je. Tengok sejuk-sejuk makan aiskrim. Oh gila. Ini bukan panas badan boy. Iya, panas. Ini sejuk bibir nama dia. Panas hati. Ke?
kau. Betul tak tipu. Kau memang konten. Padang kan? Itu pasal tengok kan air terjun ada Aku ni basah serata-rata je ni. Aiskrim ni konsep dia panas. Tong jilat sikit tong. Nyam 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 nyam. Lepas dah saya tercari buah tangan kat Kifam, kami sambung balik perjalanan. Kali ni, hala ke Teluk Batik pula. Destinasi seterusnya geng, malam nanti terplan nak barbecue. Layan berwasap, borak panjang. Memang style. Engines roar at the break of dawn. Cameron missed, we're moving on. 19 bikes, one heartbeat strong. This brotherhood where we belong. Dentum engine buka pagi. Langit cerah, semangat berdiri. Gelak tawa ganti sunyi. Kita run sampai tak henti. From central, north and south we ride. Long time no see but still side by side. Helm on, throttle wide. Brothers forever, no divide. The wind will sing our name. Setiap seleko, setiap cerita. We ride, we rise, we burn the flame. Singgah Abang Strawberry, sarapan tawa pagi sekali. Ke Afar menjadi saksi buah tangan dan memori. Regret cold but our hearts ignite. Suara engine jadi irama fight. Tak kira arah, tak kira masa. We are one, ride forever brother. Kita tinggal semayang dulu ah. Jalan ini milik kita. Hai semua, selamat datang kembali ke channel aku. Di sini setiap ride ada cerita dan setiap jalan ada maknanya sendiri. Aku Syahrul dan inilah perjalanan aku. Api engine mula menyala. Roda berpusing bawa jiwa. Langit terbuka, angin pun bicara tentang bebas, tentang siapa kita. Takkan berhenti walau jalan berduri. Setiap langkah kita bertangan jadi bukti aku berdiri. Inilah
tak masa. Apa Manjung mau cari nasi kandak? Nah, si kandang ni. Ingat Ehsan. Datang si kandang. Dia pokok sebatang-sebatang kat belakang. Tapi kali ni orang tak pokok, semua laju. Bagi beringat. Apa buat? Pasal minyak Petronas dia isi. Apa isinya 5 ini ke Petronas? Betul tak? Aku sebut kira. Off story dengan anjing. Baru nak puji kan? Motor je nak kebang sampai lumur. Tak dapat. Lambat. Aku bukan nak backup lah, tapi dah sampai wang clear. Apa ni orang betul ayam ke? Dah makan dah ni. Kau kira jemel je. Oleh kerana dah lapar ni, kita tak sempat. Habis dah. Janda pulang. Janda pulang. Tengok kamu bulan Melaka. Abang pulang lagi. Keli. Kebeli tinggi ni. Habis dah. Berhenti tadi. Aku patah balik kalau dia berhenti. Takkan nak kena panggil nama. Kopi dah sama kasi bengkal sebenarnya. Dia berhenti, dia slow aku nak kejar yang depan, kelompok depan tapi dah tak dapat dah lah. Aku kata ni kawan saya datang nak selamatkan aku tadi kan. Aku dah tak dia cari pesipar ni. Aku tunggulah Dan. Aku tunggu kau kan. Bawa aku tahu motif kau slow tu kenapa. Aku tunggu kau balik. Kau dah macam gini ya tunduk udang. Lepas isi perut tadi, masing-masing dah lega dah habis. Lapar bukan main. Dah settle semua. Kami pun sambung balik perjalanan. Cuaca pun elok, jalan pun tenang. Syok betul kali ni. Alhamdulillah geng, akhirnya sampai juga Teluk Batik. Badan pun rasa dah barai ni. Kita cari dulu tempat penginapan kita. Bilik mana yang kosong, kita masuk je. Siapa apa? Oh, barbecue. Kambing apa semua dia. Kunci dia. Wah, ni ada ambil kunci dah. Jawab lagi ni. Sudah hantar. Okay, kita dah sampai penginapan. Ibu manager macam mana? Ibu manager? Ini tempat barbecue kita. Malam ni kita akan ada. Kalau tak cukup, okay. itu ada. Ada lagi 2, 3, 4 ekor monyet. Tu. Pendi pun ada, dia tahu nak buat macam mana. Tengok macam mana. Untuk sukan tambahan kita ada laut terbentang luas di depan tu. Boleh buat berenang, sisi berenang. Tangkap tidur kot. Tangkap dia. Tangkap kita punya pakaian. Almari pakaian. Ini almari pakaian. Almari. Kawan dia. Tinggal rumah je lah. Balut. Wah, apa ni? Berapa lama dah sepi kat sini? Kau macam aku? Tak. Kan, nanti ni abang dia. Abang dia. Apa sudah jadi? Sudah demam kus-kus. Penat dah dia. Dia lagi lepas servis daripada awak hidup. Nampak. Dia penat. Dia lagi tua daripada saya. Ada. Baru jarang-jarang. Ayah, bukan saya pun. Kecil lah. Blok ada dah. Jauh dah tak. Tak sarung. Dapatkan rumut datang buat. Mata-mata. Tak sarung. Ui, salah ya ni macam nampak lah. Satu skru RM11 setan. Ting dapat pistol. Ada sebab benda jadi. Nampak ni? Memang benda jadi ada sebab. Kotak. Nampak ni? Made in Main Japan. Betul. minyak ada minyak. Minyak apa tak? Kita makan motor satu.
Ini barang jadi. Kan, selamat malam semua sekali ya, selamat petang semua sekali. Okey. Apa pun first of all saya memang nak ucapkan terima kasih kepada kru Ride Santai Squad 35 ni kan. Kerana masing-masing semua memberi kerjasama yang terbaik lah kan. Tak kisahlah mana saja pun. Sudah. Biarlah bagi kau masih ada passion. Mula. Tengah berucap ni. Kebakaran. Mula. Okey lah. Apapun Robi selaku event manager bersama dengan Syah yang tadi mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada semua. Ada function pun. Apa dia kita tak tidur kat sini. Kita tak makan barbecue yang ni dengan semua. Tarik balik. Bangkang ya Muhammad. Tapi sekali lagi Robi nak ucapkan terima kasih kepada semua sekali lah. Kerana bagi kerjasama yang terbaik, komitmen yang terbaik walaupun tarikh tu dah banyak kali tunda, ada muzik kan? Apa semua. Ada muzik ke? Akhirnya tetap ada. Kan? InsyaAllah kalau tak ada apa haram lintang, kita daripada sahabat kita dalam grup pun dia suruh kita usulkan untuk buat acara tahunan lah, aktiviti tahunan. Itu pun kalau boleh. Kan? Kau pegampang. Kalau boleh. Kan? Tengok atas orang kata tu apa orang kata masa tu luang untuk sama-sama semua. Okey. Ayah kata request kalau nak buat bukan musim hujan. Bulan 8, bulan 7. Oh boleh, tak ada masalah. Kalau nak buat dah kan. Kalau kau ambil bulan sebelah memang akan jadi macam ni. Boleh, tak apa. Kita cuba usahakan tarikh lah. Tarikh yang terbaik untuk Dia kita buat. hujan dia murah sikit. Macam ini pun seronok lah. Semalam hujan akan bikin. Macam-macam. Buat ada cerita. Makan ada payung tu kat siapa? Makan dah ada yang mau payung siapa? Ihsan baca doa. Mana boleh kita tahu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Panjanglah sikit. Bagi lah canggih sikit. Tu je. Okey, terima kasih semua. Jadi Medium cook.